Sebenarnya as a safety and health professional dan juga OSH trainer adalah satu inisiatif yang diajukan oleh MSHOS untuk menjadikan safety health practitioner, termasuk trainer sekali, adalah satu profession yang mempunyai satu nilai tambah dan juga mempunyai satu garis yang menjadi rujukan kepada industri supaya dapat meningkatkan profil mereka dalam industri. Safety and health nak menjadikan OSH practitioner sebagai satu profession yang sentiasa menjadi penggerak ke arah memajukan sebuah negara. Seiring dengan kemajuan teknologi, seiring dengan kemajuan perkembangan ekonomi. Jadi di sini pihak industri melihat OSH professional menyumbang ke arah pembangunan sesebuah negara. Dan OSH trainer pula adalah, ataupun kita panggil sebagai OSH CR, adalah satu lagi medium untuk menjadikan jurulatih ataupun penceramah di kalangan OSH adalah sentiasa mengikut garis panduan yang telah ditetapkan dan juga memenuhi kriteria yang diperlukan untuk menjadikan mereka mempunyai iltizam yang baik dalam memajukan kerjaya mereka sebagai trainer. Okey, idea. Sebenarnya kalau mengikutkan idea secara peribadi, sewaktu saya join MSHOS sebagai ahli pada tahun 2015 atau 2016, idea itulah idea sendiri. Apabila saya dilantik sebagai salah seorang daripada ahli jawatan kuasa, saya mengutarakan kenapa kita MSHOS masih lagi merujuk kepada penyedia latihan, audit. Jadi pada saya sudah sampai masa untuk MSHOS bergerak lebih ke depan lah, yang mana mungkin MSHOS boleh memberikan satu jawapan ataupun kaedah yang mungkin tidak diguna pakai oleh NGO-NGO lain. Jadi pada mulanya saya memberi idea berkaitan dengan auditing, yang mana kita plan nak buat macam contohnya lah MOCA, kalau orang-orang lama mungkin tahu sejarah dia pada tahun 2018. Tapi apabila berlaku perubahan pada pucuk pimpinan sekitar tahun 2022, di mana harus diingat MSHOS ada MSHOS Master Plan, di mana pucuk pimpinan yang baru ni tidak menjadikan ia sebagai medium rujukan utama. Jadi saya melihat untuk memberi kesinambungan, bagus juga kalau saya perlu membuat penyesuaian, dan itu saya berbincang dengan Saudara Ali Asman. Saudara Ali Asman merupakan AJK yang dilantik untuk menjaga portfolio bahagian leadership and professional, manakala saya lebih kepada AJK yang menjaga portfolio auditing MSHOS Award. Jadi saya bagus kalau kita gabungkan. Sebab tu skim awal yang saya lihat untuk MOCA dengan MARCA, saya tidak begitu kondusif. Adalah beberapa elemen-elemen yang saya rasakan dari segi permintaan, dari segi komersial tidak begitu nampak wow. Jadi saya mengutarakan apa kata kita gabung. Jadi aspek-aspek profesional kompetensi ni memang bagus untuk kita tawarkan proses pensijilan inilah. Pada masa yang sama, turning point dia pada tahun 2023, kalau lebih spesifik 1 September 2023, di mana MSHOS telah pada skop di bawah ROS. ROS telah dipindah daripada NGO ataupun persatuan kebajikan dan dipindah kepada persatuan ikhtisas. Kalau mungkin siapa yang biasa dengan ROS ni, skop ikhtisas memberi kebebasan kepada persatuan ataupun NGO menawarkan satu pengiktirafan. Sebab manusia ni dia ada dua. Pertama, mereka secara hakiki dia memang inginkan pengiktirafan. Tak kira lah siapa, orang sado ke, orang sikap belah tepi ke, dia memang secara lahiriah memang inginkan satu pengiktirafan. Pada masa yang sama, manusia juga ada satu lagi sifat, iaitu sifat trust ataupun tidak percaya. Jadi MSHOS cuba menyediakan
platform di mana melalui satu pengiktirafan dapat memberi kepercayaan kepada pihak industri supaya individu yang kita akan sijilkan nanti dapat memberi manfaat kepada industri kita secara keseluruhan sebab aspek safety and health ni merupakan aspek universal. Jadi kita berharap agar pengiktirafan ini dapat dilakukan supaya individu tersebut dapat menyumbang sesuatu kepada negara.